Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada zon telaga gas yang disifatkan antara terbesar di dunia menerusi rundingan yang melibatkan syarikat petroleum negara Petronas dengan Turkmenistan, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peluang berkenaan amat penting kepada Malaysia dan memerlukan penglibatan beliau sendiri sebagai Perdana Menteri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang. Ada delegasi akan ke Turkmenistan pada pertengahan Jun. Saya beritahu kepada Petronas, jangan sebab pilihan raya lagi nak ke sana perlu pergi 2 hari. Tetapi kalau saya pergi, jaminan daripada Turkmenistan, insya-Allah Petronas akan dapat zon telaga gas antara yang terbesar di dunia, katanya dipetik media perpaduan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada pelancaran jentera pilihan raya Pakatan Harapan PH bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 di Batu Pahat pada Sabtu. PMX berkata meskipun jadual beliau padat dengan pelbagai urusan termasuk pilihan raya negeri, kepentingan strategik negara dalam sektor tenaga memerlukan komitmen berterusan kerajaan untuk meneroka peluang baru pada peringkat antarabangsa. Ahli Parlimen Tambun itu turut berkata usaha itu selaras dengan matlamat kerajaan untuk memperkukuh kedudukan Malaysia dalam industri tenaga global di samping menjamin keselamatan bekalan tenaga negara pada masa hadapan. Mengulas tentang lawatan ke negara di Asia Tengah itu, PMX mengakui bahawa beliau kini bukan lagi seorang lelaki muda dan tidak gemar untuk melakukan perjalanan jauh seperti sebelum ini, namun menganggap tugas itu sebagai satu pengorbanan yang mesti diambil. Tetapi untuk negara, saya tidak ada pilihan. Saya pergi juga Turkmenistan dan mudah-mudahan kita dapat simpanan gas yang besar di rantau ini, ujarnya lagi. Perdana Menteri berharap komitmen dan pengorbanan merentasi jadual yang padat itu akan membuahkan hasil yang besar kepada sektor tenaga negara kelak. Beliau yang juga Menteri Keuangan juga berkata usaha dan komitmen berkenaan digerakkan secara khusus bagi membantu pembangunan dan ekonomi negara termasuk di Johor.